Blogger adalah individu yang mempunyai sebuah laman maya sebagai platform berkongsi rasa dan pendapat. Pendapatan lumayan setiap bulan mampu diraih dengan hanya menulis blog. Bagi pemilik blog Dina Hati Amir Hassan, menjadi blogger ada tanggungjawabnya yang tersendiri. Kerap disapa sebagai Abang Denai Hati, beliau punya misi tersendiri sejak terjun dalam bidang penulisan blog. Bagi beliau, terdapat banyak peluang yang boleh diteroka dalam dunia blogging di Malaysia. Sebab saya lihat kan blogging ni adalah satu industri yang sangat besar. Sebelum ni saya banyak meneroka blogger-blogger, blog-blog dan blogger-blogger profesional di luar negara. Pertamanya, mereka menjadikan blogging ni sebagai satu kerjaya yang sangat berjaya. Hingga kan terdapat blogger-blogger di luar negara yang menjadi jutawan dengan hanya menjadi blogger saja. Dan yang keduanya, blog mereka menjadi satu wadah untuk menyampaikan berbagai mesej-mesej penting yang kalau kita tengok sekarang ni, dunia di hujung jari. Setiap orang menggunakan smartphone untuk mendapatkan maklumat. Jadi salah satu cara adalah menggunakan blog untuk kita menyampaikan maklumat terus kepada pembaca-pembaca. Menerusi blog juga, Amir dapat menambah kenalan dan ia menyifatkan hubungan yang terjalin amat positif. Bagi Amir, wadah ini penting untuk beliau berkongsi ilmu serta pengalaman kembara yang dilaluinya. Saya lihat ini satu peluang kepada saya untuk menjadi satu wadah berkongsi ilmu. Jadi sebenarnya tujuan utama saya masuk dalam dunia blog ni untuk berkongsi ilmu melalui idea pemikiran saya lah. Kerana sebenarnya kadang-kadang selalunya pendapat kita berbeza dengan orang lain. Dan apabila kita kongsikan pendapat kita secara umum, selalu berlaku pertelingkahan lah. Kerana pendapat berbeza-beza, terutama sekali tentang politik, tentang agama dan sebagainya. Amir juga memiliki sebuah syarikat yang dinamakan Denai Hati Network yang memberi latihan memperkukuhkan kemahiran dalam menulis blog. Hasil perkongsian ini sedikit sebanyak mampu membantu, terutamanya bagi golongan wanita untuk mempunyai kerjaya yang fleksibel dari segi masa. Saya memang bersetuju sangat blog ni menjadi satu platform khususnya kepada wanita untuk menjana pendapatan dari rumah, tetapi juga kepada orang lelaki juga yang mempunyai, sebenarnya dengan menggunakan blog ni kita mempunyai peluang yang besar untuk membina ekonomi keluarga kita. Satu, dengan menjual produk-produk. Terdapat pelbagai program yang dikendalikan Denai Hati Network, daripada seminar kaedah menambah pendapatan sehinggalah ke program kebajikan e-korban. Kebanyakan program ini sedikit sebanyak telah membuka minda blogger lain yang mahu menjadikan industri ini sebagai kerjaya. Hati bagi saya dia menjadi inspirator mengubah bagaimana blogger personal menjadi sebuah syarikat di mana dia lebih mengedepankan berbagi kepada sesama. Okey, Denai Hati memberi saya banyak peluang untuk saya terus menulis tanpa rasa jemu lah. Saya rasakan dia ni lebih kepada bapa blogger lah. Dia banyak buka peluang pada blogger-blogger untuk mencipta nama, mencipta branding dan bagi job kepada blogger-blogger. Melakukan blogging ni sebagai minat dia. Maksudnya dia dah ada perniagaan lain dan sebagainya. Cuma dia bila dia buat blog denahati.com tu adalah untuk dia sharing ilmu dia, pengalaman dia, bagaimana dia pergi travel, minat dia dan sebagainya kan. Dan secara tak langsung kita memberi inspirasi kepada ramai blogger-blogger lain, sehingga kan ada yang ramai buka blog hanya sebab membaca kisah beliau kan. Tidak hairanlah konsep hidup untuk memberi yang diperkenalkan menerusi blog denahati.com ini terus menjadi inspirasi buat mereka yang mula berjinak-jinak untuk menulis blog.